Izzat. Ya. Kau rasa kan, balik rumah nanti kau rasa kita balik pukul apa? Balik rumah balik pukul apa? Ya, sekarang pukul 3 pagi dah weh. Aku tak boleh tidur loh hari ni. Alah, kita lepak-lepak je lah dulu. Esok banyak pergi mana pun. Korang boleh tidur ke? Oh, Johan? Kau boleh tidur? Kau nampak tak aku buat apa ni? Aku tengah buat assignment ni. Kau ingat aku boleh tidur ke? Wan, Betul, oi. kau boleh tidur? Tidur. Kau tak nampak tak aku tengah ngantuk? Alah. Betul lah. Tipu je. Kenapa? Weh, korang. Tadi kan, aku tengok dekat internet kan, korang. Yang aku jumpa pasal kes yang ada rumah terbiar. Kau ada cakap Rumah hantu kan. Rumah tu biar. jangan fikir kau bukan. Diorang cakap rumah tu dah ditinggalkan 40 tahun yang lalu. Kau jangan dah tinggalkan. Aku tak tahu ni betul lah. Tipu. Korang nak percaya ke? Datang sana. Tak nak aku. Tak nak. Tak nak. Kau macam mana? Aku okey je. Johan. Oh, kau okey. Aku tak nak aku tunggu luar. Tak strong siap. Is, jom lah Is. Aku Tu tak ada tidur. Izzat, kau join kan sekali? Aku okey. Aku nak balik rumah. Aku nak pergi sekolah. Tak ada kau, tak ada. Ikut. Kita sama-sama Tak, aku yang ajak. Weh, Dah lah. Jom balik. weh. Wan. Tengok muka kau. Betul ke kes? Dah tengok lah. Tak ada. Tipu je. Macam kat Melaka. Aku bapak kau. Macam seronok tak? Aku Jom lah guys. Seronok Aku pun tak ada buat apa sangat ni. Gas. Jom lah. baru dah terang weh. Let's go. Gas. Jom lah. Is. Tak nak tu. Yalah. Izzat tak nak. Cepat lah. Tak nak. Tengok muka aku ni. Tak nak Johan. Jangan paksa aku. Kau nak ke tak nak? Penakut tu. Kau jantan ke Kau bertiga? nak ke kau nak ikut ke kau Jom lah Is. Aku nak hidup. Best ni. Bukannya selalu kau dapat pergi ni. Okey lah. Hari ni je. Ya. Mantap. Macam ni lah kawan kita. Let's go. Jom. Mari. Masuk. Jom. Sorak. Wait. Jap. Siapa drive tu? Aku. Kau drive. Wai. Aku di tepi weh. Tak masuk. Sabar lah mak. Tak sabar tu. Sabarlah. Aku let Ya Allah. Masuk. Jogging buat apa? Dah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Yeay, mantap. Let's go. Korang, dah sampai dah. Tu rumah dia. Korang, dah sampai rumahnya. Inilah dia. Damn. Seram ni. Besar gila siap. Korang turun dulu lah. Besar. Duduk ni. Wow. Dia tak pakai kereta tepi tu. Tak nampak tu. Dah. Sabar. Aku pergi parking jap. Korang tunggu Bapak lah. smart tu rumah ni. Full lama. Style tu rumah ni. Kau cantik. Betul je. Besar tu. Aku nak bagi tahu Is ni. Is. Saya? Apa? Aku nak tanya ni. Mana? Oh, Akbar. Mana dia? Aku prank je tu. Is kau okey tak? Is. Buat ni. Is. Dia prank je lah. Kau percaya dengan Kau budak ni? ni tak relax tu. Aku memang Korang. Tak ada apa. Dah lah. Jom kita masuk jom. Jom lah. Weh, Asal tu. Pergi. kau nak jejak dulu kaki. Aku Lah. nak cerita, siapa yang jejak dulu kaki masuk sini, dia yang kena tangkap dulu. Tak, masalahnya kan. Sekarang ni kau yang ajak tau. Asal kau macam penakut ni. Aku rokok. Tak lah, aku tadi saja jajak. Tapi korang yang nak pergi, aku ikut lah. Apa? Aku tak ada pun pergi. Pergilah. Masuk je. Dah, Kita dah jom, sampai masuk, ni. masuk. Takkan nak patah balik kan? Tapi Mati lah kau Johan. Aku pun tak nak. Aku nak tengok di sini. Jom Orang jalan. Jis. Jom Jis. Oh, boleh masuk terus Mas Aku ni ingat ada. aku angkat kau. Mas ni. Korang cepat lah. Tak nak. Mas aku risau. Masuk. Adik.
Wah, besar Fuyo. juga dalam ni. Mana kau dapat Gelap flashlight? gila tu. Aku jumpa kat bawah ni. Dekat mayat jatuh ni. Ha? Asal mayat tu. Ber. Kan aku cakap kan dia rumah hantu Oh, yang dah dah 40 tahun yang lalu. Ni apa terus? Cuba tengok. Surat apa ni? Rumah ini sudah ditinggalkan selamat 40 tahun yang lalu. Selamat. Selama. Kenapa dia typo tak apalah. Tapi kan kenapa ada tengkorak tu? Aku rasa rumah ni tak ada. Wait, so memang ada mayat lah kat sini. Maksudnya ada orang bunuh lah dekat rumah. Ada orang bunuh. Kau relax ah. Wait, sekejap. Ke ataupun orang Sabar. aku tak ada cerita. Weh, diam ya. Sabar. Weh, Iwan. Apa? Iwan. Sabarlah. Aku kenapa panik gila. Kau cakap yang boleh bunuh. Tak, aku rasa kan dia orang mati kat sini sebab terperangkap lah ni. Tapi takkan siapa jadi tengkorak? Ya, boleh jadi sebab dia orang terperangkap. Dia orang tak boleh nak keluar dari sini. So, mungkin Yalah 40 tahun. jadi mangsa seterusnya. Jom. Aku rasa jom kita cuba check pintu je. Jom kita pergi cek. Weh, Cuba buka. Buka. boleh weh. Kau jangan main pula. Kita boleh Weh, kita buka. sumpah tak boleh. Johan. Bukan main-main lah. Kau jangan tipu. Bukan main-main lah. Tak boleh buka. Cuba tengok tingkap pula. Ketat je. Weh, Weh. memang dah kena lock dah ni. Weh, Tak aku apa. rasa rumah ni memang... Tolong saya. Tolong korang. Tolong saya. Kau cakap dengan siapa ni? Kau cakap dengan hantu Cakap ke? dengan siapa? Mana ada orang kat sini gila? Jom. Kita Kau jangan keluar. macam Is. Kau buat apa di sini? Dah Jom lah. lah, kita explore. Kita cari kunci Jom lah ke. kita Patut kunci ke? tengok-tengok. Kita kena Izat. Aku rasa kita kena patut Diam. explore. Kita kena explore. Jom kita explore. jom. Izat. Ya, apa? Cuba kau tengok belakang. Kat belakang. Tengok lah. Kat belakang mana ni? Okey, mana dapat balik? Bah. Weh, kau jangan main-main boleh tak? Cepat lah, jom. Okey. Jom. Aku nak keluar. Pucuk orang kau. Aku takut Dah, jom kita pergi sini. Jom. Lalu kau Mak kau main langkah je mayat ni. langgar. Weh, ada bawah tu. Wow, ada basement tu. Cuba masuk. Janganlah. Kau perempuan. Sekejap. Kau kan Korang nak masuk bawah dulu ke Izzat. atas dulu? Izzat, kau masuk lah. Aku dengar diorang cakap bawah ni ada satu makhluk. Ya, aku rasa Tak lah. Bawah je ada. Better Hadiah. kita pergi atas dulu lah tu. Kau tengok bawah tu. Cih, penakut Bukan penakut. Jalan weh. Aku Kita takut kena lah. lah explore dulu. Jom. Yelah, jom lah. Atas, jom. Kita atas. Jom kita. Jom. Oh, besarnya weh. All Kau nak tengok apa tu? Ada tu. Tak ada je kena prank. Dah lah, kesian pula dekat si Is tu. Dah, Alah, jom. saja je korang ni lah. Percaya Korang, jadi lah, kita ni nak. Kita, apa kata, berpecah. Kan ada lagi satu atas ni kan? Nampak tak? Oh, jom kita try masuk atas tu. Siapa nak dekat sini bawah, siapa nak ikut aku pergi atas? Aku nak ikut. Wan, jom. Aku lah. Wan, jom lah, Wan. Okay. Aku dengan ni doh. Bye. Weh, kau tinggalkan aku dengan penakut ni. Serius lah. Gula. Jom lah. Is, jom. Kita tengok bilik ni. Tak ada apa pun. Biasa je ni. Kenapa? Kejap kau. Ada mayat. Iblis apa ni? Weh, ada mayat tu. Berapa mayat saya kat rumah ni? Banyak ni. Jap. Ya Allah. Kau kenapa? Asal kau ni? Ada banyak lah Oh, kau. ada lagi satu. Banyaknya. Banyaknya mayat ni. Rumah ni aku rasa penuh dengan mayat ni. Aku tak tahu macam mana boleh masuk meja. Aku kenapa? Aku rasa ya tu. Dia tersekat ni. Ini budak dah jam apa entah ni tahu lah. Aku rasa dia nak keluar kan. Dia takut sangat tu sampai dia menyurut kat bawah meja. Lepas tu dia sanggup mati kat bawah meja ni. Aku rasa mati lah lepas tu. Siapakah pembunuhnya?
Aku tak tahu tu. Ada pembunuh ke kat sini? Kan dia orang mati sebab dia orang terperangkap. Lepas tu dia orang mati sebab dia orang kelaparan. Makan tak ada minuman dan makanan dalam. Ni rumah ke tempat apa? Tapi takkan ramai sangat tu. Ramai je. Ya, Berapa ramai sih orang datang lah. rumah ni? Semestinya rumah hantunya orang tak nak datang. Kita bagi tahu dia orang lah. Macam mana? Ikhwan dengan Johan. Jom. Jom. Oh, besar mat. Sama macam bawah tadi. Apa ni? Biasa rapu bergeling-geling. Masuk bilik. Jom. Masuk bilik. Masuk jom. Weh. Wih. Masih kelip lah. Biasa tu geling-geling ni. Jom macam ni apa-apa je. Jom. Aku carilah. Apa? Jap. Tadi kau dengar macam dua orang jerit tak? Macam Is kan? Suara Is. Kan Is kejerit. Takkanlah tak ada orang lain lah. Is orang je. Biarlah dia dengan Aizat tu. Entah. Biarlah dia handle. Jom cari. Jom. Weh, Allah Akbar. Itu ada. Tak ada apa-apa pun. Kena prank. Prank kincing. Kau salah lah kau. Prank kincing. Dah lah. Lepas ni aku tak nak bawa kau pergi. Prank kincing. Mana-mana. Prank kincing. Tak ada apa-apa kat sini. Bapak lah. Weh. Kenapa? Kenapa kau banyak tu? Weh. Belakang kau weh. Apa? Belakang aku? Kau biar betul. Tak ada kau ni! Mana gila? Kau tahu tak? Aku boleh berani. Tapi takut. Tapi berani! Aduh Weh, kau ni. serius weh. Kau ni kenapa? Takkan tak dapat kot. Hantu tu dekat belakang kau tu. Belakang kau je. Kau bohong. Aku tak nak Kawan dengan kau. Kau tengoklah kau bohong. Salah kau ni. Dah lah. Aku pergi kat diorang lah. Tunggu aku je. Aku minta maaf tu. Tunggulah aku je. Sorry Dah. aku Tak minta payah maaf. apa je. Sudah lah. Allah. Korang okey tak kat atas tu? Korang baca jerit. Weh. Aku ada cerita weh. Tadi kan. Aku nampak weh. Ada lembaga belakang Wan. Tapi dia tak percaya aku. Tak, dia mau kau tipu. Aku pada belakang sendiri ke? Ya betul. Dia tak boleh hilang secara tiba-tiba. Dia kat dalam cerita kan. Depan mata aku weh. Aku macam Johan. Kan? Percaya kan? Boy ni dia suka tipu. Dia suka yang ada hantu belakang aku. Geram aku. Oh by the way korang jumpa apa je kat bawah? Kita orang jumpa mayat tu. Ada 2 mayat dekat dalam bilik. Aduh. Mayat? Aku je aku. Lepas tu, kau ambil Aku bising pelik ke? sekarang ni. Kenapa Kenapa rumah bising ni tadi? banyak sangat mayat Johan, kau dah ambil bising ke tadi? Apa dia? Kau dengar bunyi bising ke tadi? Bisik tu. Kau jerit tadi. Ada aku jalan. Alah, kau macam tak tahu si Ismi. Diam! Diam! Tengok tu jerit. Aisyah yang jerit. Aku. Dah. Korang tak Sekarang pernah ni- dengar aku jerit. Sekarang ni apa kita nak buat? Turun je lah. Jom, turun. Takkan turun je kot. Aku sering. Kita kena cari kunci lah. Dekat pintu depan tu kunci. Korang jerit atas. Atas ada banyak lagi bilik yang tak tengok. Ataupun tak ke kita pergi bawah? Kita tak cek bawah lagi. Bawah basement. Nanti kena. Jom. Jom. Ikut aku. Turun. Wah. Yo, lapang gila basement dia. Tapi kenapa gelap sangat? Cuba tutup. Hitam. Buka balik. Tak nampak siap. Jom. Jom. Sekarang ni. Jom. Apa Gila. ni tu? Korang cuba tengok ni. Asal kat sini ada ada dia punya sel ni? Apa benda ni? Apa siap dalam ni? Tak ada apa-apa. Macam ni? Ada mayat tu. Mana? Mana? Sini. Aduh. Jom. Ya, asal dia buka sini ni? Tadi tutup kan? Wish. Korang. Mayat. Ada Sini dua pun ada siap. mayat lah Oh, mayat macam ni ke korang jumpa kat bawah tadi? punya banyak Kau rasa- kat rumah tadi kau tak nampak ke? Kau rasa kenapa Izzat? Kita awal-awal masuk tadi. Kau rasa kenapa? Kenapa? Ada Itulah aku banyak. dah cakap dari tadi. Aku dah rasa dia orang terperangkap dekat sini. Pasal dia orang tak boleh keluar. Aisyah lagi. orang tu. Tapi itulah. Wait, Izzat. Aku tak tahu. Izzat. Izzat. Ikut aku jap. Kau kenapa? Johan. Weh, korang gimana? Kau berani. Johan, tunggu aku. Johan.
Jom naik tangga, naik tangga, naik tangga. Itu mana? Kena prank. Kau dah lah prank. Alamak, masalah kau ni buat aku serius sikit. Okey. Jangan marah. Apa? Kau tinggal aku tu. Sorry lah. Mana aku tahu kau lambat sangat. Kena tinggal pun nak. Lari lembab sangat dekat lomba lari. Kau bising. Uish, pasal kau jadi macam pondan tu. Tak. Je. Lepas tu nanti ada bunyi. Bunyi apa tu? Korang dengar tak? Wait. Ada bunyi orang bernafas ke apa tu? Sal. Jap. Korang nampak tak? Kenapa? Jangan nak prank lagi lah tu. Tak, ini betul-betul sumpah. Mana? Jap. Weh. Siapa tu macam yang Iguan ni? Johan. Betul ke yang hantu kau cakap tu? Yang aku nampak hantu tu, kulit berwarna putih, rambut warna hitam. Ya, betul. Maksudnya, Warna putih. maksudnya Hitam. Maksudnya betul lah yang kau cakap tu. Cuba kita cek dah. Betul lah. Memang betul lah pun. Depan mata aku. Cek. Aku nampak betul mata aku tadi. Mana? Dekat dalam ni tu. Jom, cek. Jom. Bukan betul. Dalam ni tadi aku nampak. Betul. Mana kau ni? Tak payah Sumpah. prank lah tu. Ya, aku nampak dalam ni tu. Kita orang lah. Banyak kali kau nak prank tu. Kan? Tapi serius. Apa yang dia cakap tu betul. Aku nampak depan mata aku sendiri. Kan? Ya. Ya, tu. Aku tak boleh tu. Aku tak percaya tu. Bukti tak ada. Tak ada. Percayalah aku. Aku tak percaya. Weh, korang. Betul. Weh, korang kau sabar lah. Weh. Itu dia. Tu dia. Betul tu. Aku tak kata. Aku tak main-main. Kan aku cakap. Kita kena keluar tu. Bahaya ni. Dia bukan. Aku tak tahu dia bukan apa. So, kata nak. Korang nak stay sini. Jom. Kita kena balik tu. Balik tu. Sekejap lah. Takkan nak balik terus tu. Habis kita nak buat apa tu? Balik tu. Takkan kita nak keluar macam tu je. Tu lah. Tak dengar. Kita tak boleh keluar selagi pintu tu tak terbuka lagi. Wait, Faham? aku nak apa? Habis itu kena buat apa tu? Weh, korang. Kan ada ni. Adakah? Okay, so aku dapat ni. Mari kita buru sama-sama. Jom. Tapi weh, Kau nak bunuh dia ke apa? aku tak Ya, apa lagi? Tapi korang, Style tu kau. Mantap. korang. Tapi ya. kan, tengok belakang. Belakang. Sal. Kena prank, anjay. Sebelum aku nak Slap bell. Iguan dulu. Iguan. Jalan kau. Sini Allah. Tengok. Mana pergi? Ya, Jeff kira. Mana ni? Ha? Oh. Ni Dia siapa? kat sini. Biasa aku belakang, asal ke depan. Dah sampai pun makanan aku tengah hari ni. Makanan? Kanan. Kau pah. Bukan makanan. Keluar dengan kita orang. Kita bukan makanan. Kau nak buat apa dengan kita orang ah? Kau sini kau. Biasa aku cincang kau. Izzat, aku rasa kan dia lah yang bunuh semua tengkorak tu kan. Iyalah dia lah siapa lagi? Ya, betul tu. Korang tahu semua tengkorak yang dekat sini, aku yang bunuh. Faham tak? Jangan. Najisnya. Najisnya. Asal kau buat macam ni lepas ni kita orang Lepas kau buka Bagi sekarang kunci sebelah aku cincang kepala kau. cincang. Korang yang main masuk. Sekali. Dah dulu. Okey. Cincang kau cakap. Korang yang main masuk rumah aku. Inilah padahal. Orang dah cakap kat depan terang-terang. Belagaknya. Apa tu? Nak buat apa tu? Kau seram dah. Aku takut. Kau bagi je lah kunci. Kita orang. Wait. Sabar. Tahan aku. Aku nak tanya. Aku nak tanya je kita. Tolonglah doh. Lepas ni kita orang doh. Kita orang minta maaf. Kita orang tak ada niat pun nak masuk sebenarnya. Kita orang ni semua salah Iwan. Salahkan Iwan. Makan dia seorang. Apa salah aku? Dia ajak kita orang. Betul. Budak dia. Korang setuju gila. Betul. Tolonglah. Tak ada cara lain ke bagi kita orang lepas? Please. Nak keluar sangat kan? Aku bagi je korang keluar. Tapi dengan syarat. Korang kena lawan aku dulu. Ada tempat lawan dekat atas. Jom ikut aku.
Aku tahu nama korang sebenarnya. Kau memang betul-betul darah aku naik lah. Johan. Kau nampak ni? Bersedia lah. Johan! Tapi sebenarnya aku ni hantu. Apa dia kecil sangat ni? Apa yang kecil sangat ni? Apa yang kecil sangat ni? Ulang balik. Cepat. Siapa nak lawan aku? Mari, maju. Aku. Dia ni. Yang kurang ajar dengan aku tu. Boleh. Jom. Sparring. Ready. Set. Go. Mampus kau je. Bangun balik, bangun. Bangun, Johan. Bangun. Jangan mengalah, Johan. Bangun, Johan. Jangan mengalah, Johan. Bangun, Johan. Kau boleh. Mana pergi jap? Mana dia? Korang mana dia korang? Weh, main tipu dah teleport. Aku rasa kan dia takut lah dengan kau. Dia takut. Apa lemahnya? Kau dengan aku. Dia hantu ke kau hantu sekarang ni? Aku dah agak. Mantap. Kau jam. Mantap. Korang lihat cara dari bawah. Boy. Kalau dia dah tak ada, jom kita tengok. Pintu dah buka belum? Jom. Cepat. Allah Akbar. Boleh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Akbar. Astaghfirullah. Korang nak lari mana, ingat. Oi. Aku teleport tadi. Korang terlepas. Alamak. Kau tu dah lah pengecut. Relax, Johan. Aku ingat. Johan dah menang rupanya. Dia main tipu Kau dah kalah kan? Weh, curang. Main tipu. Kalah je lah, oi. Main Kau dah lah tipu tau. lari. Dasar pengecut. Aku hilang. Sebab korang terlemak sangat. Aku confirm lah yang aku yang menang. Aduh. Tak ada cara lain. Johan. Apa? Apa masalah ni? Pantai je terus. Diri kau! Ya! Hilang dah. Weh, Lari. Jom. Lari. Korang tak ada fikir tu ke? Jom. Cepat. Sebelum dia datang balik. Masuk. Allah! Mak, tolong mak. Johan nak kembali. Jaya, selamat. Allah, aku naik belakang buat apa? Okey, masuk. Drive. Cepat. Jom. Siap. Balik cepat. Tinggal. Ada ramai aku bunuh ni. Tapi, kalau lain kali diorang datang lagi, padahnya nanti. Kita tak payah pergi dah lah tempat yang aku bawa tadi. Memang. Okay. Kau punya apa? Izzat. Kau punya Johan. Kau punya Johan. Izzat. Sabarlah. Apa? Bagi aku cakap tu. Okay. Kau punya perancangan tu memang gila lah. Kau tahu tak aku hampir mati. Ni semua salah kau. Kalau bukan sebagai kau, kita tak ada niat perangkap kat situ tadi. Tapi kan, korang nak salah juga. Aku cakap degil korang nak paksa aku. Kalau tak ada ramah aku tak hidup situ tau. Tapi aku ajak korang setuju je. Tak apalah korang. Apa-apa pun kita dah keluar. Kita dah selamat lah. Jangan pergi lagi siap tu. Dah lah, lepas ni kita jangan pergi lagi, okey? Korang tak rasa? Hello guys. Korang so kita Thank you so much. Thank you for watching guys. I hope you guys suka cerita ni. Okay, korang. Goodbye. Ya, kalau korang nak lagi bolehlah komen nak tema apa ya. Okay, terima kasih. Bye. Lagi
santai bro, lagi santai. Bye guys. Bye. Bye.